Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Hari ini kita menerima kunjungan istimewa dari Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia, di mana SK Seri 3 Serangkai merupakan salah satu sekolah bertuah yang terpilih dalam projek ini. Selamat datang ke TV PSS Sakti Studio. Saya Muhammad Faris Mikael bin Nur Shazril. Di sebelah kiri saya ialah Major Jeneral Datuk Haji Semaun bin Haji Marzuki, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Sihat juga, Datuk, ya? Ferry semua. Okey. Terlebih dahulu, kami merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia, Datuk, kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi temu ramah sempena kejayaan pelaksanaan projek Sekolah Angkat Madani. Sesi ini menjadi salah satu detik yang cukup bermakna apabila kita berpeluang menemu ramah seorang tokoh yang begitu komited dalam memperkasa kebajikan dalam satu inisiatif yang berimpak tinggi selari dengan usaha membina jaringan kolaboratif yang inklusif dan berdaya saing. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memulakan sesi temu ramah ini dengan soalan pertama. Saya bertanya, Datuk. Silakan. Pada pandangan Datuk, Ya. bagaimana projek ini mempengaruhi hubungan antara Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan dan Sekolah Angkat? Ya. Okey. Terima kasih atas soalan ini, sungguh baik sekali soalan ini. Yang pertamanya ialah kita selaku pihak kerajaan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM merupakan salah satu daripada agensi kerajaan yang telah dipertanggungjawabkan dalam kita menzahirkan inisiatif kerajaan Madani kita lah. Jadi ini adalah satu titik mula yang amat baik apabila Sekolah Kebangsaan Seri 3 Serangkai ini telah dipilih untuk kita melaksanakan projek Sekolah Angkat Madani ini. Jadi sebagai Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, ini merupakan salah satu tugas kami sebagai penyambung ataupun perantara di antara kerajaan yang sedia ada dengan masyarakat, terutamanya sekolah-sekolah yang melibatkan sekolah-sekolah luar bandar dan sebagainya, supaya inisiatif ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan ianya sampai kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita yang pada satu ketika nanti insya-Allah mungkin akan menjadi pelapis ataupun pemimpin sama ada di peringkat negeri ataupun kerajaan pada masa akan datang, insya-Allah. InsyaAllah, Datuk, ya. Ya. Okey, baik, Datuk. Saya akan teruskan dengan soalan kedua, Datuk. Ya. Bagaimana respon Datuk terhadap pelaksanaan projek di sekolah ini? Ya, Alhamdulillah. Kalau saya menilai pandangan saya terhadap projek ini bermula daripada tinjauan awal pihak kami pada Julai yang lepas. Julai, kalau mau fikir sampai sekarang ni bulan Julai, Ogos, September, Oktober, berapa bulan? So, dalam tempoh berapa bulan, 3 bulan ini, pihak sekolah dengan kerjasama PIBG dan mereka-mereka yang lain semua sekali telah berjaya menyiapkan hampir 100%. Jadi ini adalah satu pencapaian yang amat membangga dan ini menunjukkan salah satu daripada kata orang ni komitmen daripada semua pihak. Dan apatah lagi kami punya penunjukan kata yang sentiasa responsif, committed dan prihatin terhadap perkara-perkara seumpama ini akan sentiasa dipegang supaya inisiatif yang saya cakapkan tadi itu sampai dan dimanfaatkan oleh murid-murid dan sekolah-sekolah di luar bandar yang memerlukan. Alhamdulillah. InsyaAllah, Datuk. Ya. Okey, Datuk, saya akan ajukan soalan terakhir, Datuk. Ya. Apakah pesanan Datuk kepada sekolah khususnya dan kepada pihak yang menjayakan projek ini? Pertamanya saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak kepimpinan sekolah yang diteraju oleh guru besar kita, juga ahli pengurusi PIBG dan serta semua sekali komitis, cikgu-cikgu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam program Sekolah Angkat Madani ini. Sesungguhnya ialah satu pencapaian yang membanggakan dan ianya boleh dijadikan sebagai satu contoh dan teladan pada sekolah-sekolah yang lain. Pada tahun ini sekolah ini terpilih, pada tahun hadapan kita tahu sekolah mana lagi terpilih. Kalau sekiranya kerajaan bermurah hati masih lagi bertanggungjawabkan kepada JAF dan berikan peruntukan sesuai, kita akan lihat mana sekali sekolah-sekolah yang memerlukan seumpamanya. Dan sekolah ini juga InsyaAllah akan merupakan jadi satu contoh kepada sekolah lain lah. Apatah lagi dalam konteks Sekolah Angkat Madani, dan insyaAllah kita akan sentiasa lihat bagaimana kita boleh menambahbaikkan daripada semasa ke semasa yang akan datang. Ya, Datuk. Alhamdulillah, selesai sudah sesi temu ramah bersama, Datuk. Kami merangkamkan jutaan terima kasih kepada yang amat berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Semaun bin Haji Marzuki, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia, di atas kesudian berkongsi pengalaman, pandangan dan aspirasi yang amat bermakna. Terima kasih, Datuk. Sama, Alhamdulillah. Semoga kejayaan projek Sekolah Angkat Madani ini terus berkembang dan memberi manfaat yang berkekalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Waalaikumsalam.